penghayatan terhadap Menteri, warisan sejarah negara. sedikit penjelasan mengenai supply komputer. Menteri, manakah Kementerian Menteri antara kementerian yang arif mengenai hak ehwal ICT dari segi hardware dan sebagainya dengan kedudukan Suruhanjaya yang punya kuasa untuk menyiasat. Menteri maklum mengenai apabila kita digemparkan dengan 2 biji laptop yang disupply kepada satu pusat pengajian tinggi bernilai hampir RM80,000 seperti yang ditegur oleh Auditor General. Saya ingin menanya penjelasan Menteri di dalam kes-kes sebegini, walaupun ianya di atas kementerian yang lain, kerana ini melibatkan KKTMB, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, memang khususkan seperti yang Menteri kata tadi, untuk luar bandar, untuk mereka yang kurang berkemampuan, terutama agenda pembangunan bumi putera dan sebagainya. Di dalam kes-kes sebegitu, apakah sikap Suruhanjaya? Kerana sehingga hari ini ingin saya katakan, saya tidak tahu, tidak ada langsung tindakan kebertanggungjawapan apatah lagi penguatkuasaan, kerana ia juga merujuk kepada agenda memperkasakan institusi pengajian tinggi dan juga rakyat dengan pembekalan sistem komputer, terutama untuk agenda pembelajaran. Sehingga hari ini saya tidak dengar apa-apa tindakan yang diambil, dan saya menyeru mungkin Suruhanjaya memberi satu pandangan yang tegas dalam kes begini. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Sebagaimana Yang Berhormat sendiri juga arif berkenaan dengan perkara yang sebegini, dan sebagai seorang lawyer, peguam, saya percaya Yang Berhormat memang sudah tahu bahawa pertanyaan Yang Berhormat tak ada kena-mengena dengan kementerian kami, dan begitu juga satu komputer tak boleh dibandingkan dengan komputer yang lain, dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidaklah bertanggungjawab ke atas kualiti atau produk yang dibekalkan, iaitu memang pihak-pihak yang berkewajipan berkenaan dengan perkara ini bolehlah ditanya, dan sekiranya ada unsur-unsur penyalahgunaan atau penyelewengan, maka ianya boleh diadukan kepada pihak-pihak yang berkuasa, dan mungkin kepada kementerian yang akan datang selepas kementerian kami. Yang Berhormat, adalah menjadi hasrat. Menteri, sedikit mengenai warisan sebelum balik pulau. Menteri, kebetulan baru-baru ini isu yang agak saya rasa menonjol di Pulau Pinang adalah mengenai isu masjid tertua di Asia Tenggara yang juga dibangkitkan oleh pelbagai NGO dan juga oleh saya sendiri dan teman-teman yang lain, iaitu Masjid Batu Uban, yang mana dikatakan tidak ada inisiatif untuk diangkat sebagai warisan. Satu. Yang kedua juga saya dimaklumkan mengenai kampung Tanjung Tok Kong, yang kerajaan negeri telah mengisytiharkan bahawa ianya diangkat sebagai agenda warisan. Jadi saya rasa mungkin dengan Tahniah punya akta 2005, tetapi dari segi agenda menjadikan produk warisan itu saya rasa agak kurang terselah. Mungkin Menteri apa lagi yang diperlukan sekiranya kerajaan negeri pun telah mengiktiraf, apatah lagi apabila pimpinan setempat pun mengangkat masjid tertua tersebut, apa lagi yang ingin saya tahu yang perlu dilakukan oleh ataupun boleh dilakukan oleh kementerian Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Berkenaan dengan Masjid Batu Uban dan kampung Tanjung Tukong yang memang diiktiraf oleh negeri Pulau Pinang sebagai tempat bersejarah, dan saya percaya kementerian kami melalui Jabatan Warisan Negara memang sudah tahu pun berkenaan dengan perkara tersebut, dan saya mengharapkan sahaja pihak-pihak tertentu termasuklah kerajaan negeri Pulau Pinang dan Yang Berhormat sendiri agar bersama-sama berkongsi pengetahuan berkenaan dengan dua buah tempat ini. Biarlah kita ketepikan sekiranya ada sedikit pun di hati kecil kita berkenaan dengan politik. Ketepikan itu kerana warisan adalah khazanah negara, dan sekiranya ianya patut diwartakan, maka kita akan wartakan sesuatu tempat sebagai khazanah negara. Terima kasih.
yang menyentuh bidang kuasa kementerian. Dato' Yang di-Pertua, Yang Menteri. Melaka yang Kota Melaka. Ya, Kota Melaka. Yang Menteri, semasa saya ambil bahagian dalam pembahasan tentang usul ni, saya dah bangkit tentang kelemahan dan kesilapan pos Malaysia semasa membarui lesen cukai jalan. Dan saya ada dengan bukti-bukti dan saya harap dapat satu penjelasan atau jawapan dari Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Tuan Yang Di-Pertua, saya ada sedikit maklumat tambahan berkenaan dengan kes tersebut dan sebagaimana yang telah dilaporkan kepada saya bahawa penyelesaian sudah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak, maka oleh yang demikian saya tidak menyentuh berkenaan dengan perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat dan yang dikatakan di sini pihak pos dan pihak yang berkenaan yang mengadu telah agar ianya terletak di situ dan apa keputusan yang lain saya tak ada Yang Berhormat. Jadi Ya Pak Menteri, bukan, saya hanya nak tahu bagaimana ini boleh berlaku. Adakah dalam dia punya prosedur sistem atau adakah ini kerana tidak online atau bagaimana? Sebab kalau ini berlaku satu kes ini, ada berapa kes berlaku yang itu saya khawatir. Untuk saya percaya Tuan Yang Di-Pertua, untuk menjawab pertanyaan yang berhormat berkenaan dengan bagaimana kes ini boleh berlaku dan apakah langkah-langkah untuk menyelesaikannya, saya percaya saya boleh memberi jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Dan Yang Berhormat Kuala Langat telah pun berdiri dan walaupun saya dari mulanya tak berhajat untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat, tetapi oleh kerana Yang Berhormat hendak bertanya juga berkenaan dengan kontrak yang berjumlah 20 bilion ringgit diberikan oleh Celcom kepada kontraktor dari China, ianya Yang Berhormat telah dinafikan oleh Celcom Axiata, iaitu mereka tidak pernah memberikan kontrak sebegitu besar kepada mana-mana pihak dan begitu juga mereka telah mengatakan kepada kementerian bahawa mereka sebagai sebuah GLC, mereka adalah bertanggungjawab untuk memastikan kontraktor-kontraktor tempatan termasuk kontraktor-kontraktor Bumi Putra juga diutamakan, dan tidak benar kontrak yang 20 bilion ringgit itu diberi kepada kontraktor dari negara China. Dan itu jawapan sedikit yang saya penjelasan ada. Timbalan Menteri, sedikit penjelasan. Kalau sekiranya tidak benar apa yang Timbalan Menteri bicara tadi, yang jelas ialah paparan dari akhbar ini membuktikan bahawa keluhan dari titihan daripada pengusaha-pengusaha telekomunikasi dalam pembentukan yang telah dianugerahkan kepada syarikat Cina ini, kalau bukan satu kenyataan, perlu dipanggil kontraktor-kontraktor ini mendapat pengesahan supaya keadilan itu dapat ditegakkan. Kalau sekiranya tidak benar, mengapa ada laporan ini dipaparkan dalam surat khabar? Dan jelas daripada syarikat yang tertera dalam surat khabar ini ialah syarikat Empire Clients yang Berhad dan juga syarikat Australia Corporation yang Berhad, yang mana kesan daripada retihan mereka ini perlulah diberi perhatian. Saya mohon Timbalan Menteri, kementerian memanggil kontraktor-kontraktor Bumi Putra ini untuk mendapatkan maklumat. Kalau tidak benar, ambil tindakan terhadap mereka. Kalau benar, tindakan segera perlu diselamatkan kepada kontraktor Bumi Putra yang 80% itu akan menerima padah gulung tikar sekiranya berterusan anugerah yang telah diberikan kepada pelabur-pelabur di luar negara. Mohon Timbalan Menteri mengambil tindakan segera. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, saya boleh katakan di sini
bahawa kementerian memang sentiasa mengambil tindakan sekiranya ada sesuatu maklumat yang difikirkan tidak menusabah. Dan berkenaan dengan ini, ianya terlalu tidak menusabah. Kerana 20 bilion ringgit itu angka yang sangat besar. Dan sesiapa yang mengatakan angka yang begini besar untuk dianugerahkan sesuatu kontraktor, ini pun tak boleh dipercaya. Dan oleh yang demikian, maka tak ada tindakan berkenaan, sudah cukuplah kerana kita memanggil Celcom Axiata, dan Celcom Axiata telah mengatakan bahawa mereka memang mengikut standard integriti dan etika yang dipinta oleh kerajaan, supaya apa jua yang dibuat oleh mereka akan membuat yang betul. Dan sebagaimana yang telah saya katakan tadi, mereka juga amat komited dan dalam membantu usahawan Bumi Putra dalam industri berkaitan telekomunikasi.